Okeylah, barang untuk seorang tutur banyak. Umpan hari ni udang mati dengan sotong. Nanti kami nak beli udang hidup juga. Dapat dah udang hidup 15 ekor. Mungkin dapat sekat, mungkin tak dapat. Saya tak pasti. Mari kita tengok. Alhamdulillah, kami sudah sampai di Bang Pecah. Cuma saya nak kena pasang kemah lah sebab makin bunyi kuat. Jadi saya takut hujan lagi. Jadi saya pasang lah. Mari kita pasang. Ini tolak lah. Buat apa tu ni? Aduh. Oh. Siap. Agak penat. Tapi saya ada satu benda nak pasang, iaitu tak. Saya kalau tak pasang, hujan ni depan ni insya-Allah akan basah. Dan saya nak lapik katil lah. Mari kita buat. Saya ada ni auto inflate. Nampak tak? Dia dengar bunyi angin. Kalau boleh dengar lah. Dia akan auto inflate sendiri. Dia saya biar saja ni. Nanti dia akan berkembung. Cuma satu benda bukan auto inflate, iaitu dia punya tempat kepala. Ini kena isi sendiri. Jadi saya isi dulu. Tengok. Saya nak tidur dulu. Sambung esok mengai. Jumpa pagi esok. Kacau sikit. Tambah susu. Semua, selamat pagi semua. Kita di Bang Pecah hari kedua. Semalam saya tak boleh nak buat cakap punya sebab nak hujan. Jadi saya pun tak boleh nak buka kamera banyak sangat. Hari ni saya boleh buka lah sebab cuaca tenang, atas pun cerah.
Jadi tengoklah kita boleh cuba dapat ikan apa hari ni. Saya target loban dengan ikan glamour dengan gerut. Yang tu je. Kita tak tahu dapat ke tak. Jadi marilah kita berdoa. Alhamdulillah, selepas 3 bulan dan 13 hari 14 jam saya tak kumpul dah. Gerut kecil je. Boleh lah dapat ikan tak? Aduh, tak apa. Nanti kalau saya dapat ikan ni, saya update ni. Maknanya saya dapat gerut tu je. Jadi kami akan ubah spot lah. Sebelum tu saya nak tunjuk. Inilah kemah. Walaupun dah teruk nampak. Inilah kemah kita tidur semalam. Kami buat macam ni sebab dia nak hujan semalam. Jadi agak ketakutan lah. Jadi saya tunjuk. Cuma saya tunjuk dalam lah sebab ada orang tidur dalam. Saya tunjuk luar dalam lah. Saya guna batar rod ikat kat kereta saya. Tu ke batu. Simple. Cuma saya silap beli tak. Yang 200 ke 190 tu tak cukup untuk kemah saya ni. Dia terlalu kecil. Jadi saya kena beli link punya. Tapi itu masa depan lah. Tolonglah jangan batu. Pakai bak ke? Saya tengok keadaan. Lepas saya tengok Dipa duk cari loban. Tengok duk lepak-lepak roti, dapat banyak juga ikan loban yang gigit. Jadi mungkin saya akan mengai sini. Ikut keadaan, saya update. Kampret ni. Padu kami. Tengoklah kami boleh dapat ikan apa kali ni. Kawan saya tu target jenak, yang hujung tu target sekak. Saya apa yang saya dapat lah.
Alhamdulillah, asal tercapai. Oban besar ke dapur. Buang balik lah. Buang balik lah, sedih lah. Buang. Alhamdulillah, untuk jalan kali ini okey lah, saya dapat 2 loban, 1 gerut. Akhirnya tak kumpul, tapi ikan sikit saja. Untuk kawan-kawan saya pula, dia pun semua kumpul. Dapat saya punya luck lah. Jadi terima kasih untuk tengok video ni. Sila subscribe dan like ya.